Pak Ngah, kalau kenapa? Apa? Teruk sangat ke muka aku? Kamu peluk gambar ayah kamu ini rupanya je. Itu. Masa tu tak sempat siap lukisannya tu. Tapi memang ini ayah tu, saya kenal. Dia tangan dua, kaki dua. Itulah ayah. Itulah Mana ayah tu. Mana ada orang kaki 6. Kamu tu bukannya ringan tulang. Kalau nak ke kebun ni, kamu kata jijik, kotor. Sedangkan kamu tu lebih berbau daripada getah ni. Ayah. Itu hari sebelum puasa tengok penuh susu getah. Bulan puasa kosong aja. Jangan buat-buat minum susu getah ni ayah. Kamu ni terlanjur ayah bawa Koko Crunch 4 tadi. Kita tengah buat homework. Sekolah, pelajar. A-R-P-I-P, apa? A-K. Mak Ngah, nak tanya, ni ada soalan sejarah ni, dia tanya, bilakah Jepun menjajah tanah Melayu? Bila? Tahu tak sejarah ni? Kau ingat kau kisah kena sejarah kau tu? Ha? Oh, yelah, tak apalah, ini tak kisah. Sejarah pertemuan kita yang kita kisahkan. Kau ingat apa? Kau ingat aku nak gaji kau? Ha? Tak tahu apa persamaan dia. Ronaldo bermain bola sepak. Awak bermain di fikiran saya. Kau apa masalah kau ni? Oh, kau fikir. Dia ni kakak. Saya celebrate. Tolong. Betul bang. Belum masuk. Semua benda kau nak rosakkan. Masuk balik. Celebrate. Saya Jangan diam. tak. Yang semua orang nak marah ni kenapa? Yang kau Kenapa ni tiba-tiba kan? jadi darah ni? Mesti kan? ada apa-apa ni. lagi sekali kau aku masuk dan bertahi. Saya tutup. Jangan Pak Ngah, kenapa ni tiba-tiba ni? Maya, kita sambung balik. Baiklah. Kau jangan lepak-lepak lagi Kita buat sesuatu ni memang berbaloi. Awak tunggu. Kita pasal. Dah boleh masalah betul. Tepi sikit tu je, Tepi sikit. Tok bukannya nampak. Baik tu. Ha? Goyang kuat sangat tu. Ini buat apa? Bukan. Ribut. Bukan ribut, atuk yang tarik tu. Ya betul. Atuk yang tarik bergoyang-goyang tu bawah macam tu. Mak Ngah dengan Pak Ngah tu macam tak suka orang je tu. Apa pasal? Kenapa pula macam tu? Sebelum ni okey je, sekarang ni kalau cakap pun nak marah-marah je. Lepas tu macam benci orang kat rumah. Kenapa atuk? Tak, memang muka kau memang patut dibenci. Kalau ikutkan tok lah kan. Semenjak ayah dah tak ada ni, dia jadi macam tak tahu, tak suka. Lepas tu benci-benci macam tu. Tak tahu kenapa tok. Tok pun macam dah mula fikir ada sometime lah ni. Bukan. Tok, something. Something ke? Something. Dulu tak macam tu? Bukan. Benda tu tak pernah berubah. Dia masih something. Tak, maksudnya dulu Pak Ngah tak pernah macam tu? Tadi cakap sometimes. Mana satu ni? Dulu tak macam tu. Dulu memang sometime. Bukan. Dulu maksudnya dia. Dulu somebody. Sekarang dia dah jadi something. Oh. Janganlah bersangka buruk. Takut kadang-kadang Pak Ngah dengan Mak Ngah kamu tu stres. Hidup ni kadang-kadang ada masalah. Kadang-kadang kita stres bila punchline tak ada. Kan? Kita tak ada. Kita tak ada jadi kita takut. Orang nak berhibur. Padahal kita pun tak ada lucu lagi. Allahu Akbar. Kenapa tu? Allah. Kenapa tu? Aduh. Kenapa? Tok. Tok. Aduh, kaki tu. Kaki tu. Tok, kaki tok kena ni tok. Tok, kita ke hospital tok. Kita pergi klinik tok. Tok. Macam mana ni? Tok. Susah. Atuk duduk macam ni penat ni. Ni dah macam bongkok udang macam tu. Duduk situ. Atuk meh sini. Atuk tak tahulah, dah tak larat sangat dah ni. Yelah. Itu ada. Nasib baik atuk yang terpijak. Tak balik. Tok, mana satu kau ni? apa pusing?
Aduh. Aduh. Kaki, kursi semua tu alihkan lah. Susah. Atuk, kepala nak kat sini. Mana Atuk nak kembali sini juga? Ya. Kepala nak kat sini. Tu pun susah. Tak faham-faham. Sana, kaki sana. Kan tilam sini. Tilam sini. Tilam memang kat sini. Atuk kepala nak kat sini. Salah. Ni sini. Nyusahkan betul lah tadi. Bukan selimut. Bukan selimut. Mana satu kamu ni? Aduh, cuba kamu betul-betulkan balik. Tak, kepala sini baring, kaki sini. Atuk nak kepala situ. Kepala otak engkau lah. Ni, sini. Penat. Ada. Aduh, Kepala kamu Atuk ni. sana, Atuk sana. Mana nak sampai dulu ni? Kaki ke? Ikut suka Atuk. Janji kepala sini, Tok. Janji kepala sini. Pegang-pegang kepala tu. Okey. Okey, kepala Atuk Okey. Cepat. Tok. Mana? Sini, Tok. Aduh. Atuk balik sini, Tok. Soeb. Ya. Dah sampai macam ini je lawak kita je. Tak apalah janji orang ketawa. Ha? Bobo? Kau ingat ni semua suka tingkau kau nak habiskan? Ha? Atuk yang nak. Kita kena bagi Atuk. Atuk tak sihat. Atuk nak. Tok. Jangan santai sangat. Atuk tak Tengah tegang. Sini tengah tegang, Tok. Sini tengah tegang. Sedap susu ni kan? Sedap kan susu ni kan? Sedap? Sedap ke tidak? Ha? Kau ingat? Sini. Atuknya pun nak sekali. Tolong, Tok. Ha? Tok. Atuk? Semua mana? Soeb, mana aku suka suara sini? Masuk. Nak ke mana ni? Cepat, Abang. Nak ke mana ni? Soeb. Nak ke mana? Nak ke mana? Atuk, tolong! Tok, tolong, Tok! Soeb. Abang. Bukan abang yang masuk. Abang keluar balik. Abang keluar balik. Bang. Soeb. Kau mereput dah dalam ni sampai kau mampus. Soeb, ya Allah. Lapa tu, orang puasa tak makan daripada semalam. Sabar, Soeb. Okey, mana yang nak bergambar boleh. Jangan baling kacang je. Ayah diam je, ayah ikut je lah. Ayah tak tahu apa-apa. Tengah. Dia ni bukan jenis yang menggigit kau nak masukkan ke dalam. Kau kenapa ngah jadi macam gini ngah? Kau belum pernah kena lagi flying kick Shawn Michael Kamu lepaskan cucu aku tu. Saya bukan kurung je, makan saya bagi. La ilaha illallah. Bukan isu makan macam ni kau melayan. Ini manusia ni. Lepaskan dia. Sudah. Tok ke sana, Tok. Ni keluar-keluar takut menggigit ni, Kang.